Ramai orang nak design baju tapi tak pandai nak design baju. Dan ramai orang yang tercari-cari kualiti kain dia. Kadang-kadang bila kita pakai tu kedut, bukan nak cakap baju pakcik ni, minta maaf lah belum bintang kan. Tapi macam kita bila berpeluh kadang melekat tau. Jadi kali ni pakcik rasa ini solution pakcik, iaitu Fendi dengan Fave. Fave ni kenapa pilih nama Fave ni? Fave ni kalau dulu tu asal macam favourite tak? Oh, favourite. Fave ni favourite. Jom pakcik nak tengok. Ya Allah, terima kasih lah Fendi. Masya Allah. Yang ini pakcik paling impress sebab siap sangat cepat. Selalu pakcik pergi ke mana-mana kan, Fendi kan, seminggu. Yang ni pakcik rasa 1 hari je boleh siap. Masya Allah. Baju pakcik memang satu ni, yang saiz ala-ala pakcik. Tapi tengok memang premium lah. Pakcik rasa ni adalah microfiber punya ni. Dia punya material dia. Eyelet kan. Ui, untuk YV kat sini ada baju untuk YV. Pakcik nak tengok sendiri. Untuk korang yang kat mana saja, jangan ingat dekat Ipoh dengan Ipoh je. Sebenarnya seluruh Malaysia Sabah Sarawak boleh post. Tapi kalau nak bagi orang, memang cantik sangat. Sebab dia punya orang kata packaging dia pun dah wow macam ni nampak. Ini memang berapa hari dia punya masa nak siap ke ni, Fendi? Tom kalau ikutkan, kalau macam kes-kes macam ni sehari pun kita boleh siap. Sehari pun siap. Tapi, design pun boleh buat kan. Tapi kalau macam tak perlu urgent, tak payahlah. Tak payahlah kan. 6, 7. Wow, ni tu pakcik 7. Dan kadang-kadang kita kena ukur sikit lah saiznya pakcik nak buka. Ini maksudnya kita punya ni boleh buka macam ni lah. Ya Allah, ini memang premium, serious premium. Dan pakcik yakin kalau kita pegang pun memang jersey. Memang jersey yang betul-betul premium. Bukan jersey RM10 dek. Yang ini memang betul-betul alam beli menamakan. Memang orang kata, orang-orang kita kan cakap apa? Cun. Lawannya memang kau lah pakcik. Pakcik nak pakai lah. Macam ada boleh masuk itu. Wow. Memang terletak. Dalam Fendi, thank you so much Fendi, cantiknya. Memang terletak elok. Lepas tu kita boleh design. Kalau korang tak nampak kat sini, dia punya kain, dia pun material dia adalah material micro apa tadi? Microfiber eyelet. Microfiber eyelet. Sebenarnya bila korang ni, kadang-kadang korang jangan sekali tertipu tau. Kadang ada orang cakap murah. Tapi lala dapat baju yang Bangla. Kan? Tapi ini JC, alam beli menang makai. Apa kata pakcik nak tunjuk kat semua kru-kru pakcik yang ada di Camp Mate. Yang pertama pakcik di August Land. Terima kasih sekali lagi Fendi. Macam mana nak hubungi Fendi? Boleh kontak lah ikut Instagram, Facebook, TikTok. Yes, semua media sosial dengan FAVE. Dan tagline-nya bagi pakcik, ini premium, puas hati, berbaloi-baloi. Dan korang boleh lari, pakcik tunjuk kat situ macam mana. Jadi pakcik nak bagi diorang, nak tengok impression diorang. Kita nak compare 3 barang, 3 JC yang kita dapat, mana yang terbaik. Apa kata? Zoom. Kita pergi tengok. Kata mereka.